Kau ingat RIZ hanyalah motosikal untuk mak rempit, tapi sebenarnya sejarah kenderaan RIZ di Malaysia jauh lebih hebat daripada itu. Semuanya bermula pada April 1985 apabila Yamaha memperkenalkan RIZ 175 ke pasaran Malaysia. Ketika itu motosikal ini direka sebagai motosikal jalanan berpotensi tinggi dengan enjin 2 lejang 133cc yang cukup berkuasa untuk zamannya. Model pertama hadir dengan transmisi 5 kelajuan, brek cakera hadapan dan reka bentuk yang lebih moden berbanding kebanyakan motosikal ketika itu. Tidak lama kemudian Yamaha menaik taraf RIZ kepada 6 kelajuan, menjadikan antara motosikal yang paling laju dan paling digemari di Malaysia. Apa yang membuatkan RIZ begitu istimewa bukan sekadar kelajuan, ia terkenal dengan bunyi enjin 2 lejang yang garang, pecutan yang pantas dan pengendalian yang lincah. Sebab itu pada era 80-an dan 90-an memiliki RIZ dianggap satu kebanggaan bagi ramai anak muda. Lebih menarik, walaupun pengeluarannya dihentikan pada 2011 kerana standard emisi yang semakin ketat, nama RIZ langsung tidak tenggelam. Sebaliknya, ia berubah menjadi motosikal legenda yang masih diburu sehingga hari ini. Malah harganya setengah unit kini jauh lebih mahal daripada harga asalnya. Jadi RIZ bukan sekadar sebuah motosikal, ia adalah sebahagian daripada sejarah pemotoran Malaysia yang masih hidup sehingga sekarang.